Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Untuk makluman semua staf Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Utara, sebelum kita memulakan tugas pada hari ini, pastikan kita semua mengamalkan ekosistem kondusif sektor awam ESA. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjayakan dan mengamalkan amalan ESA ini. Antara contoh amalan ESA yang boleh anda lakukan dengan meningkatkan imej korporat, kreatif dan inovatif, mengamalkan amalan hijau serta mengamalkan amalan kondusif. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah dan terima kasih. Salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani. Saya, Penguasa Kanan Bomba 2 Wijaya Marimutu, selaku penyelaras EXA Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Utara, komited dalam melaksanakan pembudayaan EXA secara menyeluruh, kondusif, kreatif serta mengamalkan amalan hijau dalam menyemarakkan semangat kerja. Dengan slogan persekitaran kondusif, latihan efektif dan pengujutan 4 zon, zon lang, zon kenderung, zon irau dan zon kurbu, kami melaksanakan pengayatan EXA merangkumi jawatankuasa latihan, jawatankuasa promosi, jawatankuasa pengauditan dan aktiviti gotong royong serta pertandingan. Kami memastikan latihan yang efektif. Jom saksikan bersama. Penggunaan barangan kita semula sebagai dekorasi dan tempat pengumpulan barangan kita semula dan tabung kutipan derma. Mencukil kreativiti bagi memastikan kekemasan susun atur peralatan dan keselesaan pelanggan.
Susun atur bilik, asrama dan gimnasium dalam keadaan bersih, teratur dan selesa bagi kegunaan pelanggan. Inisiatif hijau dengan peningkatan kecekapan penggunaan tenaga dan pengasingan bahan kita semula. Jawatankuasa Indo, EXA, Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Utara mengucapkan terima kasih kepada semua pegawai dan kaki tangan yang telah membudayakan EXA dan seterusnya mengembangkan keberarakan strategik bagi mengoptimumkan kualiti penyampaian. Jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Kepada semua staf Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Utara, terima kasih kerana telah mengamalkan amalan ekosistem kondusif sektor awam EXA pada hari ini. Sebelum pulang, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah memastikan meja kerja anda berada dalam keadaan kemas dan teratur. Semua suis telah ditutup dan sampah telah dibuang ke tempat yang sepatutnya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan terus mengamalkan amalan EXA ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih.